Bila ilmu tu berguna, sebelum saya stream dengan tuan-tuan ni, saya tak pernah tahu. Kata waktu saya minat main teater, saya pergi belajar vocab. Vocab ni supaya lidah tak tersangkut dan bahasa kita fasih. Sebab tu orang tanya kan macam mana bercakap tentang fasih. Sebenarnya kerana saya masuk teater kita kena hafal skrip yang panjang. Lepas tu kena ada confident di atas skrip yang panjang, ingatan yang baik untuk ingatkan skrip. Yang kedua, kita belajar latihan menggerakkan lidah supaya setiap lintasan perkataan saya kita ni N, M bunyinya jelas, G bunyinya jelas. Perkataan yang tak ada G mati dengan N, perkataan M mati dengan hidung. Dan kemudian perkataan-perkataan mana kita nak tekan intonasi, mana kita nak tekan low humble word. Jadi saya belajar. Satu hari saya pun berhenti. Berarti masa saya menjadi pengurus, benda ni common, menguruskan mesyuarat ni common. Sebab yang paling penting waktu saya bekerja adalah membuat keputusan mesyuarat. Kalau dalam mesyuarat tu saya buat keputusan dengan nada suara ke, dalam mesyuarat saya buat keputusan bertulis, adalah benda yang boleh saya buat. Tapi sekarang dengan tuan-tuan, saya memerlukan skill ni, public speaking ni. Bercakap dengan tuan-tuan, nada suara yang betul, menjelaskan sesuatu perkara dengan bahasa yang mudah tetapi menjaga standard bahasa yang tuan-tuan boleh faham. Jadi selepas lama saya ikut dan saya baiki, usia saya 52 tahun, saya stream, barulah dia menjadi satu pengetahuan yang kemudian menjadi kerjaya saya. Sebelum ni, dia adalah alat bantu dalam kerjaya. Kerjaya saya adalah membuat keputusan korporat. Menjadi pengurus bilik berita di NTV7, menjadi pengurus penerbit kanan, executive producer di Media Prima. Kemudian menjadi CEO. Dia adalah ilmu bantu je untuk menjaga integriti kita sebagai bos, kita chair meeting. Untuk jaga integriti kita sebagai orang yang present tentang corporate structure, kita kena present kepada kaki tangan kita dalam bentuk mereka boleh faham. Latihan-latihan ni kemudian bila saya pencen, dia tidak lagi menjadi alat bantu. Dia menjadi main skill. Skill utama untuk saya menjadi orang yang buka media sosial ni, di mana ikatan utama untuk mengikat orang menonton media sosial adalah keupayaan kita membuat titik pegun. Titik pegun ni tuan-tuan dengar dan rasa nak duduk, nak stay. Tuan-tuan keluar pun ramai, tapi titik pegun untuk dapat 4,600 orang, kadang-kadang hari yang okey kita dapat 7,000, 8,000. Titik pegun ini berlaku dalam keadaan 3 perkara. Satu adalah tonasi suara yang menarik untuk didengar. Bahasa yang jelas, yang cepat orang tangkap dalam fikiran. Dan tambatan untuk orang menggembara bersama dengan sebutan-sebutan perkataan yang kita bawa. Dia rasa macam masuk satu jenis bila dia menonton satu live tu. Dalam jenis itu ada apa? Dalam jenis itu ada story. Dalam jenis itu ada karakter orang yang menyampaikannya. Dalam jenis itu ada input. Dia dapat sesuatu dia dengar jenis itu. Dalam jenis itu adalah menjentik minda, buka dia punya sesuatu untuk lihat perkara baru. Jadi semua benda ni dia tak datanglah sehari. Sebab ada orang inbox dekat saya tanya macam mana, nak macam mana. Dia bukan macam mana. Dia adalah mulakannya. Dan tahun demi tahun barulah dia akan menjadi sesuatu yang kemudiannya sangat-sangat berguna. Jadi salah satu masalah yang timbul pada tuan-tuan yang 20-an, tuan-tuan melihat contoh orang yang berjaya. Dan tuan-tuan nak kejayaan dia. Tapi tuan-tuan tak nak laluan yang dia lalu. Sebab tu bila saya selalu ceritakan, saya dulu mula berniaga, tak siapa nak tahu kau mula berniaga, apa penting dia. Sebab tuan-tuan selalu nak kejayaan orang itu. Tapi tuan-tuan tak akan baca biopik dia. Tuan-tuan tak akan baca biostory dia. Sebab tuan-tuan rasa yang best adalah kejayaan dia. Tapi tuan-tuan tak tahu, orang yang ada kejayaan ni tak tahu dia berjaya pun. Okey, tuan-tuan, orang yang berjaya tak pernah rasa. Siapa saja yang mengatakan dia berjaya, berarti kayu ukur dia sangat rendah. Siapa saja yang mengatakan dia berjaya. Sebab orang berjaya ni sebenarnya dia masih berada di depan yang tuan-tuan tak nampak. Hinggalah kadang-kadang tuan-tuan nampak dia sangat berjaya, tapi dia rasa dia baru capai satu fasa dalam hidup dia. Itu saya nasihat pada adik-adik 20-an. Saya tak pasti berapa banyak kajian data yang ada. Tapi saya fikir ramai orang yang 20-an, tuan-tuan nakkan pekerjaan untuk mengisi gaya hidup. Maka akhirnya pekerjaan hanyalah alat. Gaya hidup adalah matlamat. Dan gaya hidup adalah pembunuh yang paling dahsyat kerana dia tak ada ultimatum. Dia tak ada satu titik had yang tuan-tuan nak. Saya beritahu macam ni kepada tuan-tuan adik-adik yang ada sekarang. Tuan-tuan beli kereta, dia tak lengkap kerana kena tukar rim dia. Tuan-tuan beli motosikal, dia tak lengkap kerana tukar cap dia. Jadi mestikan gaya hidup ni akhirnya menjadikan pekerjaan ni terbeban. Saya tengok ramai anak muda dalam ni kalau setuju, walaupun tak buat lah tuan-tuan setuju. Tuan-tuan bekerja kadang-kadang pekerjaan menjadi beban adalah kerana pekerjaan telah menjadi hamba pada gaya hidup. Komitmen kewangan tuan-tuan, komitmen kerja tuan-tuan, komitmen masa tuan-tuan. Alat ni hanya jadi pekerjaan. Kalau kerja ni tak menyediakan gaji, tuan-tuan tak akan pergi kerja. Kerana daripada gaji kerja lah tuan-tuan boleh mengisi gaya hidup. Jadi ramai orang kemudiannya, bila dia bekerja 2,500 gaji dia 3,000 kan, overhead dia jadi 3,500. Bila overhead jadi 3,500, dia tak tahu, dia tak mau salahkan diri dia overspend. Dia kata syarikat ni underpaid lah, bos tak appreciate dia. Tapi unconscious, di bawah sedar, tuan-tuan tertekan pada gaji 4,000 dan tuan-tuan terasa underpaid. Kerana tuan-tuan overspend. Tuan-tuan dah overspend. Jadi tuan-tuan rasa mana cukup komitmen. Saya nak bayar kereta saja. Jadi tuan-tuan mula rasa gaji itu sebenarnya tak relevan. Maka tuan-tuan in denial. Mengatakan gaji 3,500 itu sebenarnya tuan-tuan overspend kepada underpaid. Tuan-tuan kata sepatut bagi 4,000. Bila tu bos tuan-tuan buat evaluation, tuan-tuan berkelahi dengan bos tuan-tuan. Sebab tuan-tuan tak dapat 5 bintang. Tuan-tuan dah kata tuan-tuan bagus. Sebenarnya tuan-tuan kata tuan-tuan bagus. Di atas beban yang tuan-tuan sedang tanggung, tak cukup 5,000 susah hidup.
Sebab kereta yang patut tuan-tuan mampu 700, tuan-tuan ambil kereta 1000. Bila kita 1000, bajet minyak tuan-tuan yang sepatut 400 dah jadi 500. Maka saya jelaskan kepada tuan-tuan. Sebab saya lama jaga kaki tangan ni, daripada saya jadi bos di NTV7, pergi kepada anak syarikat Astro, pergi kepada Media Prima, pergi kepada pergi kepada TV Jah, paling lama. Dan saya nampak orang yang sama datang kepada saya untuk sign borang, mengesahkan gaji dia, untuk membolehkan dia beli kereta. Masa dia nak beli kereta, saya dah nasihat dah. Pakailah dulu dengan gaji kau ni bro. Saya tak mau sebut nama lah, tapi saya tak sebut bro dengan gaji kau ni. Saya kata dengan gaji 2,800. Kau nak bayar macam mana kereta 700? Minyak lagi. Kau baru 26, 27, 3-4 tahun lagi kau akan kahwin. Loan kereta masa tu 6 tahun. Lepas tu orang yang sama datang pada saya pula, pinjam bank rakyat untuk perkahwinan pula. Saya ingat, saya sign borang ni sebab setiap bos akan mengesahkan pengesahan pekerja, pengesahan gaji dan pengesahan slip gaji. Kita kena sign. Lepas tu saya kena chop dekat situ. Pakailah chop. Jadi saya tahu perkembangan. Akhirnya orang yang sama ni juga datang menyerang saya di bilik saya. Saya bagi dia kerja 3 je per 5 kan. Sebab 1 dipanggil teruk, 1 dipanggil teruk, 2 dipanggil sederhana, 3 dipanggil baik, 4 dipanggil amat baik, 5 dipanggil cemerlang. 3 ni lah akan mendapat kenaikan gaji 5%, 4 akan dapat kenaikan gaji 7%, 5 bintang ni bergantung kepada bonus yang ditentukan 10% atau tidak. Dia datang pada kita menyerang yang saya tak menilai kerja dia. Saya dah faham dah. Kau dah terperangkap dengan hutang dah kau bro. Kau kata hidup kau sebenarnya yang ada di belakang kau. Yang dulu aku nasihat. Kenapa kau nak pakai kereta 700 sebulan sedangkan aku dah hidup lama daripada kau. Waktu aku jadi, kau datang serang aku ni, aku dah 15 tahun jadi manager. Bila kali kedua kau nak pinjam lagi bank rakyat 30 ke 50 ribu, kau nak kena bayar lagi 800 sebulan. Gaji kau tak pernah meningkat bro. Hutang kau meningkat. Sekarang bila dalam tempoh 5 tahun aku kenal kau, kau dah ada komitmen 1,500 hutang kereta dan hutang personal loan yang kau pinjam. Kau nak kelahi dengan aku dengan mengatakan aku bagi kau 3 star, gaji kau naik 3%. Kalau aku bagi kau 4 pun kau akan datang kelahi dengan aku. Kalau aku bagi kau 5 pun, kau akan kelahi pula dengan aku, kata 10% tak cukup. Sebab masalahnya bukan aku nilai kau. Masalah kau telah damagekan hidup kau di bawah standard tertekan kerana gaya hidup. Kau tak ada tempat nak berontak. Di atas loan kereta, bank tak mau dengar cakap kau kerana loan kereta kau yang kau dah salah beli dengan harga yang mahal. Kau tak boleh pergi mengamuk kepada bank rakyat kerana dia bagi kau personal loan sampai 5, 6, 7%. Kerana kau dah pakai duit tu habis waktu kau kahwin. Jadi kau nak kelahi dengan aku. Aku dah tinggal the last gatekeeper. Yang kau nak berkelahi kerana kononnya tekanan hidup kau ni adalah unpaid. Kalau unpaid, hiduplah dengan salary yang kau ada. Dia jadi unpaid, underpaid. Dia jadi underpaid, bukan unpaid. Dia jadi underpaid. Sebab kau yang atur hidup kau sebagai overspend. Jadi saya tengok banyak orang. Ini pengalaman saya tuan-tuan. Ratus orang. Ratus orang. Bukan saya cerita, saya jaga, saya duduk di NTV7, bilik berita je lebih kurang dalam 80 kaki tangan. Saya pindah pergi anak syarikat Astro 130 ke 150 kaki tangan. Saya jadi CEO. Saya pindah pergi ke TV Al-Hijrah 200 lebih orang. Saya dah jumpa semua. Jadi saya nak ingatkan adik-adik yang muda ni, satu perkara yang kamu tak akan siapa bagi nasihat pada kamu. Bahawa kos sara hidup kamu datang dan beban yang mana sekarang ni adalah beban kamu menyerang semua tempat yang bayar kamu gaji ciput. Adalah beban yang pertama datang adalah kamu nak hidup dengan tidak melihat gaji kamu. Kamu hidup dengan melihat orang lain. Jadi kalau kamu lihat satu orang, dia pakai kereta Myvi. Kamu tak mau tahu latar dia. Dia dapat down payment kerana bapak dia tolong. Okey, dia dapat down payment. Dia bayar lebih sikit. Dia menabung dulu. Dia ada sikit duit sana, duit sini. Maka dia ambil kereta tu pada kadar dia mampu RM400 lebih sebulan. Kamu nak juga kereta macam tu tanpa melihat latar dia. Kamu pakai. Azia bagus. Kamu pakai. Dan kemudian kamu mendapat loan bulan yang sangat tinggi. Menjadikan perlumbaan-perlumbaan yang serata. Tapi datang daripada padang yang tidak sama. Perlumbaan-perlumbaan yang serata. Tapi tak berada dalam padang permainan yang sama. Jadi saya nak nasihat pada adik tadi yang 20-an. Jelaskan dulu dalam hidup kamu apa yang kamu nak capai. Apa yang kamu nak capai. Begini biarlah pandu Mercedes pada usia 50-an. Daripada 30-an dibebani oleh hutang. Biarlah rezeki kita untuk pakai apa-apa benda yang kita nak pada usia 40-an. Kita memakainya pada hari dia bukanlah beban untuk ditanggung. Dia adalah kenderaan untuk dipandu. Jangan pakai dia sekarang hingga jadi beban untuk dipandu. Beban untuk ditanggung. Pakai kenderaan untuk dipandu je point ke point. Tapi dia menjadi beban untuk ditanggung. Ini nasihat saya kepada budak 20-an kerana saya lihat perlumbaan yang ketara di media sosial dan di luar media sosial adalah benda yang sama. Saya boleh ambil macam ni tuan-tuan. Saya pergi mancing. Memang saya pakai rod Stella semana saya memang close to Shimano Stella. Adalah juga 1-2 barang dewa. Saya pergi mancing. Saya ni orang pergi mancing umur 50-an tuan-tuan. Stella ni 4,000 lebih ke 4,500 ke orang 50-an bawa, yang mana hobi dia ternafi pada dia berusia 20-an sampai usia dia 40-an. Hobi tu tak ada dalam hidup dia. Dia datang tanya dan kemudian dia akan tak cerita dia nak, dan kita tahu dia nak, dan dia merasa sangat tercabar dan sangat terkilan kerana dia terpaksa memancing di sebelah orang yang ada mesin pancing yang dia impikan. Hobi bagi orang tua yang mengisi waktu ketika 20 tahun dia tak ada hobi kerana dia bekerja.
Sampai satu masa, anak dia dah lepas sekolah apa tuan-tuan. Dia lepas hobi dia baling mesin tu, dia tak kunci rod ketat pun tak apa. Sebab dia tak rasa dia pegang barang 3,000, 4,000. Dia rasa dia pegang barang masa lalu. Jadi dia tak conscious lah sangat. Tapi kerana tuan-tuan mempunyai gambaran di kolam mancing pun tuan-tuan nak tunjuk. Tuan-tuan ni adalah orang yang hebat kerana rodnya. Tuan-tuan orang yang hebat adalah kerana reelnya. Maka tuan-tuan akan terbeban. Saya bagi tahu pada tuan-tuan, banyak benda yang menjadi milik orang berjaya adalah tuan-tuan kena lihat usaha dia. Tapi tuan-tuan tak nak. Tuan-tuan nak lihat kejayaan dia saja. Sebab tu saya nasihat pada budak adik baru 20-an ni. Satu, jarakkanlah pergaulan tentang gaya hidup. Jarakkan. Saya bila 20-an ni, secara fitrah adalah zaman kemuncak untuk kita bergaul. Tapi masalahnya sekarang kan, bila kita bergaul ni, kelab bergaul ni semua adalah kelab gaya hidup. Kali sana kelab motor, kali sini kelab kereta, kali sana kelab hiking, kali sana kelab itu, kelab ini, semua membina kelab gaya hidup ni, semua adalah kelab lifestyle. Dia tak sama dulu zaman saya membesar. Tak ada gaya hidup orang Melayu ni. Kelab dia kelab berbual, kelab buku, kelab cek kerja, kelab tanya dia kan. Paling-paling pun kelab lah tuan-tuan. Tuan-tuan malas lah kerja kat coket, gaji RM8 je. Basuh pinggan. Tuan-tuan pergilah ke Pudu. Sebab Pudu Raya ni dulu ada restoran banyak. Harapan ada tak orang nak bayar RM10 gaji? Ada tempat ni yang kerja RM10. Jadi kelab yang tuan-tuan ada adalah kelab untuk mengubah kehidupan kerana rasa underpaid di coket. Keluarlah pergi Benteng. Dulu Benteng ni adalah bangunan semua house di Kuala Lumpur. Ataupun saya pergilah mana-mana. Maka saya jelaskan kepada adik-adik yang usia 20-an. 20-an adalah masa seperti mana bermain seperti orang dewasa. Dia tak sama macam main kanak-kanak. Masa kita bermain kanak-kanak, kita buat rumah atas pondok. Kita rasa merdeka kerana kita rasa hidup di rumah dengan mak kita ni, hidup di rumah yang penuh dengan realiti. Maka kita mainlah fantasi. Buat rumah atas pokok, kita rasa seronok kerana fantasi kita dipenuhi. Dipanggil sebagai realiti kanak-kanak. Penuh dengan impian. Realiti remaja ni tuan-tuan ni macam kanak-kanak je, penuh dengan impian. Tuan-tuan nak kelihatan hebat dengan ada sebiji kereta yang tuan-tuan tak mampu bayar. Tuan-tuan nak kelihatan hebat dengan bergaya pakaian yang sebenarnya dia menelan sampai 30% gaji sebulan. Jangan bawa sebab realiti kanak-kanak. Boleh dibina dengan percuma. Pokok, ambil kayu, letak je. Buat pondok, lepas tu bayang seolah istana. Ambil kayu, pegang pedang, kitalah pahlawan paling kuat dalam kampung. Ambil tali, rafia, ikat dekat buluh beban, pegang, kitalah pemanah yang sama dalam filem Robin Hood. Sebab dia ada illusion percuma. Tapi bila adik orang dah 20-an, adik bukan kanak-kanak lagi yang hidup dalam ilusi. Semua benda yang adik nak ada kos. Dia tak boleh dibantu oleh ilusi. Dia kena dibayar oleh wang. Dia tak sama macam dulu orang kata, wah dahsyat Adin hang manah. Panah je mesti kena. Walaupun panah tu dibuat daripada buluh dan dengan menggunakan tali rafia, tapi buat di panah kena. Tuan-tuan ambil kayu je baling pokok beban. Tuan-tuan main lastik je buah mesti luruh. Itu kehebatan yang boleh kita dapat kerana dia dipenuhi sebahagian daripada nikmat hidup sebagai kanak-kanak adalah ilusi. Iaitu terasa seperti. Tapi bila menjadi kanak-kanak pada usia awal 20-an, dia tak sama macam tu. Sebab semua benda tu harus dibeli dengan wang. Jadi, jaga bila tuan-tuan menjadi kanak-kanak yang terperangkap dalam tubuh orang dewasa. Ingin menjadi orang yang hebat, tapi dia tak sama seperti mana hebat menjadi kanak-kanak kerana sebahagian daripada hebat jadi kanak-kanak dibantu oleh ilusi. Hebat di kalangan orang menjadi besar ni, tuan-tuan kena bayar harga realiti. Ini saya bagi tuan-tuan tentang demografi psikologi supaya tuan-tuan faham. Bila tuan-tuan berusia 20-an, tuan-tuan pernah menjadi hebat seorang kanak-kanak tapi masuk dalam dunia yang real. Dia tak semudah memenuhi kehebatan di mana realitinya hanyalah sultan, panah apa semua, lepas tu panah buah. Di mana realiti tuan-tuan dah boleh jadi Robin Hood. Terjun berenang dalam air kelebok ni kata adik-adik, tuan-tuan boleh tangkap ikan, tuan-tuan disebut satu kampung. Inilah satu orang yang terjun, kalau dia ambil ikan dalam air mesti dapat. Dia tak sama untuk mendapat pujian tersebut sebagai kanak-kanak yang hebat, kanak-kanak yang riang kepada orang dewasa. Jadi saya ingatkan pada adik-adik memasuki dunia kerjaya tak sama seperti kita bermain dalam padang permainan. Menjadi seorang lelaki yang real ketika berusia 20-an awal dewasa, dia tak sama seperti seorang kanak-kanak yang dibantu oleh fantasi ataupun ilusi. Itulah pesan pada adik yang tanya soalan tadi. Saya jawab kata, ingat 5 tahun pertama apabila saudara bekerja, saudara tidak membeli gaji, saudara membeli pengalaman. Supaya pengalaman tu nilai dia adalah sama pada gaji yang tuan-tuan nak, yang tuan-tuan boleh tuntut pada tahun yang ke-6.